Kita tengok contoh soalan yang pertama. Soalan yang pertama tu dia suruh kita imbas kembalilah berkenaan dengan garis lurus. Okey. So dekat sini sebenarnya soalan matematik je, dia tak susah pun. Kita just cari kecerunan untuk dua titik lah, titik A dan titik B. Jadi dekat sini kecerunan kita ada koordinat A 1 2. Kemudian kita ada koordinat B iaitu 2 dan -5. Okey. Bila kita dah ada koordinat, kita hanya perlu masuk dalam rumus. Okey, rumus kecerunan biasanya kita tak tulis M sahaja. Okey, sebab kadang-kadang dia ada banyak garis. Okey, dia ada dua garis. Jadi kita kena cari dua kecerunan. Jadi untuk kecerunan ni kita akan letak nama dia MAB. Okey, kecerunan AB. Okey, kecerunan AB adalah -5. Kita akan tolak dengan 2. Okey, ambil 2 tolak 1 Y2 tolak Y1. So -5 tolak dengan 2. Kemudian 2 tolak dengan 1. So 2 dengan 1 ni kita tolakkan. Okay, so jawapan dia ni kita dapat -7. Okey, ni per dengan 1 lah. So jawapan dia adalah -7. Okay. So ini adalah kecerunan garis lurus. Okey, kita banyak belajar berkenaan dengan kecerunan. Okay. Senang je soalan matematik. Kemudian yang kedua adalah persamaan garis lurus. Okey. Soalan garis lurus ni dalam geometri koordinat pun dia macam tu. Dia akan bagi kita soalan bila kita dah ada kecerunan, dia akan melalui satu titik. Okey, melalui satu titik iaitu satu koordinat lah. Okey, jadi dekat sini kita dah ada koordinat dan juga kita dah ada kecerunan. So ada dua perkara ini barulah kita boleh cari persamaan. Okey, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, dengan keadaan M ialah 3 dan kita punya koordinat yang kita lalu adalah koordinat M iaitu koordinat 7 dan 3. Okey. So dekat sini kita hanya perlu gantikan nilai Y, M dan X sahaja untuk mencari nilai pintasan Y iaitu C. Jadi dekat sini kita ada 3 sama dengan kecerunan dia 3 darab dengan 7 tambah C. So dekat sini 21 bawa pindah jadi tolak. So 3 tolak 21 dapat C. So C kita akan jadi 3 tolak 21 -18. Okey. Dan kita tuliskan Y sama dengan 3X tolak 18. Okey, ini adalah persamaan garis lurus dalam YMX tambah C. So basic yang kita akan belajar benda yang sama sahaja, tak ada beza pun. Okey, cumanya macam biasalah, apa function kita belajar tajuk ni dalam ADMAT? Apa beza dia? Okey, beza dia sikit je. Format dia sama, kita belajar YMX tambah C, tapi beza dia adalah kita menukarkan paksi Y dengan paksi X dengan paksi yang baru. Nanti kita akan tengoklah kenapa kita kena belajar ni dalam ADMAT. Okay. So kat sini ni basic dia kita dah tahu. Okay. So kita tengok kepada basic yang terakhir, basic yang ketiga adalah nombor 3. So ni dia minta kita lukiskan garis lurus Y sama dengan 2X tambah 6. So kat sini macam biasalah, kita isikan dalam jadual. So kita tekan 2 alpha X tambah 6. Okay, calculate. Kalau -2 kita dapat 2. Okay. Kalau -1 kita dapat 4. Kalau kosong kita dapat 6. Kalau 1 Allah 2 alpha X tambah 6. Calculate 1. Kalau dapat 1 dapat 8 dan kalau 2 dapat 10 lah.
Okay. So dekat sini kita dah siap plot jadual dan kita lukis garis lurus. Okey, kalau kita tengok macam biasalah, macam tadi kita belajar, nilai X dia ada negatif dan juga positif. Jadi kita boleh start dari tengah lah, dari kosong. Kemudian nilai Y dia paling rendah 2 dan paling besar adalah 10. Maksudnya dia graf positif. Bila graf positif, kita boleh mulakan daripada tengah di sini, bawah. So, sini kosong, sini satu, sini, sorry, ini negatif satu dan ini negatif 2. Okey, so sini satu, sini 2. Okay, so kat sini dia punya graf. Okay, graf dia kecil ya. Oops. Okay. Kemudian kita naik. Kita ada dua. Kita ada sampai 10. Okay, kita ada 10 kan. So kita tulis satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. Okay. So sifir satu je semua. Okay, kita lukis sahaja. Okay, jangan lupa tuliskan paksi ni. Ini adalah paksi Y dan ini adalah paksi X. Ini yang kita biasa belajar, paksi UX dan paksi Y. Nanti kita akan belajar paksi baru. Paksi baru kadang-kadang kita ada belajar log 10Y. Kadang-kadang kita belajar Y per X. Jadi yang itulah yang kita akan belajar dalam hukum linear. Itu beza dia dalam ADMAT. Okay, tapi dia cara jawab dia sama sahaja. So kat sini kita just plotkan sahaja negatif 2 dengan 2. Negatif 2 dengan 2. Kemudian negatif 1 dengan 4 dan seterusnya 6, 8, 10. Okay. So dia garis, obviously garis lurus. Okay. So akhirnya kita gariskan. Okay. Okay, boleh ke? So ini adalah persamaan Y sama dengan 2X tambah 6. Itu yang basic yang kita belajar. Okay, salin dulu eh. Dah. Okey, sekarang ni kita tengok pula soalan sebenar dalam tajuk ADMAT. ADMAT ni dia sama je, cuma dia nampak lain sikit sebab kita tak familiar dengan benda-benda ni. Okey, konsep dia sama je macam tadi, kita ada Y mx tambah C. Tapi dekat sini beza dia adalah dia ada Y besar dengan X besar. Okey, apa maksud dia? Y besar dengan X besar. Okey, maksud dia adalah ini adalah paksi baru Y dan ini adalah paksi baru X. Maksudnya dia ada nama baru dia. Jadi kita tengok daripada soalan ni, kita ada Y dalam kurungan A tolak X sama dengan BX. Okey. Kita akan buat algebra seperti biasa. Kita akan kembangkan dia. So untuk soalan A, satu A, okey, kita akan bawa masuk dalam. Kita akan darab masuk dalam. Kita akan dapat um, AY ataupun mungkin uh, okey, kita akan buat AY. Okey, AY. Kejap. Kita akan darab masuk ke? Kita akan darab masuk atau tidak? Kita tidak akan darab masuk. Kita akan darab masuk. Uh, sebab kalau kita dapat AY tolak XY.
Dia still sama, dia kena faktorkan balik Y tu. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia tak boleh darab masuk. So yang ni, uh, kita nak pastikan kita nak pastikan Y itu adalah perkara rumus. Okey, Y adalah perkara rumus. So maksudnya kita pindahkan. Kita pindahkan dia jadi bahagi. Sebab kat sini kan Y dia darab kan dengan yang A tolak X. Tapi kita tak nak dia kembangkan. Sebab kalau dia kembangkan nanti dia jadi dua Y. Kita tak nak ada AY tolak XY. Dia tak nak ada dua Y. Sebab Y sepatutnya ada satu sahaja. Jadi kalau kita kembangkan dia salah lah. So kat sini kita pastikan Y itu seorang. So kita pindahkan A tolak X tu di belakang. Sebab darab ni pindah jadi bahagi. So nanti awak akan dapat B per A tolak X. Okay, B per A tolak X. Okay, dia ada X lah, BX. BX per A tolak X. Okay, so yang ini adalah kita punya, um, yang ini adalah kita punya, apa ni nama dia? Persamaan yang kita nak Y diungkapkan. Okay. Sekejap. Saya rasa confused sikit dengan soalan ni. Sebab sepatutnya X dia pun kena duduk sorang-sorang. Sekejap kita tengok. Soalan. Ini soalan hukum linear. Okay. Terbalik. Terbalik. Sebab kalau kita tengok kat sini, Y dia dengan X dia. Okay. Kita tengok huruf besar dia. Kita tengok huruf besar dia, huruf Y dengan huruf X. Okay. Bila kita kembang, macam tadi kan kita kembang, dia akan jadi dua kali Y. Dia akan jadi AY tolak XY. Yang ini automatik salah sebab dia ada dua huruf Y. Kita tak nak ada huruf Y yang sangat banyak. Sama juga dengan yang ini. Kat sini pun kalau kita bawa dia pindah jadi bahagi, kita nampak ada dua X dekat sini. Ada atas, ada bawah. Nampak tak? Dia macam pelik sikit. Kita nak kita nak X dengan Y itu yang besar ni, huruf besar ini mesti diungkapkan sekali sahaja. Okey, maksudnya huruf Y dengan huruf X tu hanya ditulis sekali sahaja. Kita tak nak ada banyak kali. Jadi kat sini, kalau kita tulis macam ni, kita nampak ada BX per dengan A tolak X. So dia ada dua kali X. So tak nak macam ni. Okey, tak nak macam tu. Jadi kalau ikut skema, macam tadi skema tu dia buat macam ni. Okey, dia buat macam ni. Dia dia pindahkan Y itu ke bawah. Okey, dia pindahkan Y itu ke bawah. Okey, dia pindahkan Y itu ke bawah. So nanti yang tinggal adalah A tolak X. Okey, maksudnya dia tukar Y ni jadi bahagi. Okey, Y itu jadi bahagi. Okey, supaya nanti awak akan dapat um, apa ni, BX, atas tu BX, bawah tu jadi Y. Okey, maksudnya dekat sini kita dah ada satu sebutan Y sahaja, ada satu huruf sahaja. Dan X ni, okey, kita kena pindahkan X ni. Ini BX. BX maksudnya darab. Okay, X ni pun pindah, pindah jadi bahagi. Maksudnya dia sebenarnya pindah silang. Okay, dia pindah silang, dia jadi bahagi. So nanti kita akan dapat A tolak X per dengan X. Okay, A tolak X per dengan X sama dengan B per Y. Okay, sebenarnya kenapa yang tadi tu salah, yang ni betul? Okay, sebab yang ini kita boleh pisahkan pecahan. Okay, sebab sebenarnya X ni dibahagikan dengan A dan juga dibahagikan dengan X. Maksudnya nanti awak akan dapat dia seperti ini. A per X tolak X per X. Nampak tak? Dia diasingkan pecahan. Okey. Berbanding dengan X per dengan A tolak X tadi, dia tak boleh pisahkan. Sebab bawah dia dalam satu kelompok. Tak boleh pisahkan. Tapi kalau macam tadi, yang ini, A tolak X tu dekat atas, X tu dekat bawah. Ya, yang ini boleh pindahkan, boleh pisahkan. Maksudnya kita pisahkan atas tu, so dia jadi A per X tolak X per X. So dia boleh pisahkan. Okey? Sebab bawah tu asalnya dia dicantumkan. Ni asalnya dia dicantumkan. Jadi,
kita boleh pisahkan dia, maka kita dapat B per Y. Okey, B per Y. Dan B per Y ni kita boleh tuliskan sebagai apa? Satu per Y. Satu per Y darab dengan B. Okey, satu per Y darab dengan B. Sebab satu darab B dapat satu B. Ataupun B. Okey, tapi kita bawa keluar B tu ke depan. Kita bawa turun dia. Okey, supaya kita nampak bahawa tak ada huruf lain yang dekat dengan huruf X dan Y. Okey. So dari sini kita boleh potong X dengan X. Okey, kita boleh potong. Kalau X potong dengan X jadi apa? Ha? Apa? X potong X jadi apa? Kosong. Jadi satu. Satu. Sebab dia kuasa indeks. X kuasa satu tolak X kuasa satu. Okey, maksudnya dekat sini, kuasa ini kalau bahagi, bahagi maksudnya tolak. Jadi kuasa satu tolak kuasa satu. Jadi satu tolak satu dapat kosong. Okey. X kuasa kosong jawapan dia adalah satu. Identiti. Kalau contoh kita letak 1000 kuasa kosong pun, kita akan dapat satu. Maksudnya apa-apa nombor 53 kuasa kosong pun akan dapat satu. X kuasa kosong maksudnya apa-apa nombor dapat satu. Okey. Kalau tak percaya tekan 53 kuasa kosong. Kita akan dapat satu. Okey. Itu kalau kita nak try lah. Okey. Jadi dekat sini, apabila atas dengan bawah itu sama, bila kita potong, kita bukan hilangkan dia. Tak. Tapi kita jadikan dia seperti satu. Ibarat seperti 5 bahagi 5 dapat satu. Kan 5 potong 5 dapat satu. Kan? Itu maksud dia. Okay. So dekat sini, kita akan dapat, ni sama juga. A ni kita bawa turun, kita dapat satu per X. Okay, satu per X. Ini A. Ini A. Tolak satu. Tolak satu sama dengan satu per Y darab B kan? Di sini. Okey. Ni dia agak lain sikit. Dia agak lain sikit. Okey, sekarang ni apa yang kita perlu buat? Ah, Ya, ki- tak. B itu kita susun B pula. Y itu kita susun ikut YMX tambah C. Ni kita tulis kat sebelah ni. Y sama dengan MX tambah C. Okey, maksudnya huruf Y mesti dekat depan. So, satu per Y tadi ada B kan? Hmm. Salin je. Satu per Y ada B sama dengan. Okey. Yang ini masalah sikit. Siapa kecerunan dia? Siapa M dia? Satu X. Satu per X tu ada X. So, ni X. Satu. Satu tu tak ada apa-apa. Siapa duduk sebelah X? Hmm. M. Okey. Itu dari sini. Siapa yang dekat sini yang duduk sebelah X? I. A yang duduk sebelah X. So, automatic ini adalah XM ataupun SM sama dengan MX. Nampak tak? Kita kena tukar tempat. Nampak tak? A ini ada function kenapa kita bawa turun. Kita bawa turun dia, A ni, sebab kita nak tahu siapa kecerunan dia. Okey, ini adalah paksi X dia. Ini adalah kecerunan dia. Maksudnya, nanti kalau kita susun, kita akan susun A itu sebagai kecerunan. A dalam kurungan paksi X. Ini paksi X. Satu per X. Nampak tak? Hmm. Faham tak? Maksudnya, bila kita nak cerita pasal paksi Y, dia tak boleh ada huruf. Faham tak? Dia tak boleh ada huruf lain. Dia hanya ada satu huruf sahaja, iaitu huruf Y. Okey? Sama juga dengan paksi X. Ini paksi X. Yang X besar ni adalah paksi X. Paksi X ni kita tak boleh ada huruf pun. Macam huruf A. So, sebab tu kita bawa turun. Sama ada bawa turun ke depan ataupun bawa turun ke belakang. Okey. Bila kita dah bawa turun, kita kena pastikan bahawa siapa yang duduk sebelah X tu yang duduk rapat, itulah kecerunan. Contoh macam A. A duduk rapat dengan paksi X. Jadi, A adalah kecerunan. Okey. Sabar. Belum habis lagi. C dia siapa C dia?
Jadi satu tuh. Negatif satu. Nih, tolak satu. Jadi satu. Negatif satu. Okey. Hampir siap. Hampir siap. Sebab sekarang kita ada masalah. Nih, ni masalah dia. B. Dia tak boleh ada huruf langsung dekat Y. Tak boleh. Selain daripada huruf Y, tak boleh. Kalau huruf Y tak apa. Jangan ada huruf lain daripada huruf Y. So, apa nak buat dengan B ni? B ni darab kan? Pindah jadi apa? Bagi. Okey. So, nanti kita dapat satu per Y sama dengan yang ini, kecerunan ini, A ini akan bahagi dengan B. A akan bahagi dengan B. Paksi X tak boleh buat apa-apa. Paksi X hanya kekal satu per X. Okey. B bahagi dengan A. A bahagi dengan B, sorry. A bahagi dengan B. Negatif satu pun bahagi dengan B. Sebab dia akan bahagi kecuali diri dia sendiri. Okey, konsep yang kita belajar tadi. Dia akan bahagi kecuali diri dia sendiri. Ataupun nak senang macam ni lah. B per B. A per B. Negatif satu per B. Dah, settle. Okey. So, ni boleh potong. Potong. Potong-potong. So, jawapan dia adalah satu per Y sama dengan A per B dalam kurungan satu per X tolak satu per B. Pening. Dia memang pening kan? Sebab ni tak familiar. Benda yang tak familiar, benda tu yang akan pening. Okey? Tapi sebenarnya, apa yang kita belajar hari ni adalah cara menyusun. Cara menyusun Y kat depan, M dekat depan tanda sama, X dekat tengah dan yang tak ada huruf langsung selain daripada A, B tadi. Maksudnya tak ada huruf yang XY lah. Okey? Tak ada langsung huruf XY, itulah pintasan. Okey? Macam ni. Negatif satu per B ni tak ada langsung huruf ni. Tak ada huruf X, tak ada huruf Y yang dekat dengan dia. Itu automatic C. Kalau macam A dengan B ni, dia dekat dengan X, betul tak? So dia automatic kecerunan. Siapa yang dekat dengan X, itulah kecerunan. Boleh faham cuma yang susah sebab apa susah? Sebab dia algebra. Dia kena pindah-pindah. Itu yang susah. Sebab tu kita belajar masa dalam matematik kita belajar rumus algebra. Kita kena belajar macam mana darab pindah jadi bahagi. Kalau pecahan macam mana. So konsep dia awak kena tahu basic dia. Kalau contoh kita dapat 5 per 4, dia sebenarnya adalah 1 per 4 darab 5. Awak kena tahu yang ni kita bawa turun dia jatuh sahaja. Okey, bawa jatuh dia. Tolak dia jatuh. Okey. Itu kita kena belajar. Yang ini penting. Okey, ini penting dalam tajuk ni. Kita kena bawa dia jatuh. Tolak dia sampai jatuh. Ini konsep yang kita belajar. Okay? Contoh kalau yang lain, kita ada 2X per 5 sama juga. Bawa turun X tu. Jangan jangan letakkan X tu dengan nombor. Bawa dia jatuh. So nanti dia akan jadi 2 per 5 dalam kurungan X. Okay? Boleh faham So dia macam tu konsep pecahan. Dia susah dekat pecahan sahaja. Okay. Kenal pasti siapa Y, X, M dan C. Okay, ni senang je lah. Kita dah kenal pasti. So ini Y dia. Y dia siapa? Y dia adalah satu per Y. Kan? M dia berapa? A per B. Okay. X yang besar dia. X besar dia berapa? Satu per X. Satu per X. Ambil pecahan tu. Satu per X. Dan C dia adalah negatif. Ini satu per B. Satu per B. Sebab dia suruh kenal pasti. Okay. So markah dia besar. Yang ni 3 markah. Yang ni dapat kenal pasti semua satu markah betul. um, Pindah-pindah semua ni, ya Allah, pindah-pindah ni memang pening. Okey, yang ini satu markah, yang ni last satu markah. Tak apa, ini baru belajar, jangan risau. Kita ada banyak benda nak belajar benda ni. Okey, tengok lagi. Tak apa, salin dulu, salin dulu. Salin dulu. Nanti tak muat. Okay, dah. Satu lagi, soalan ni dia jadi susah sebab apa tahu?
Sebab dia tak bagi tahu dia nak letak paksi Y dengan paksi X tu sebagai apa. Jadi kita macam kita kena teka sampai betul. Jadi memang payah sikit lah. Okey, yang kedua B. Okey, yang kedua B ini, okey, kita nak bawa, nampak tak dekat sini ada Y sama dengan AE kuasa. Ada kuasa negatif BX. Kita sebenarnya nampak tak ada X dekat sini. Tujuan kita adalah untuk pastikan paksi X itu berada di tengah. Betul tak? Jadi Mm-mm. apakah cara untuk bawa turun kuasa tu? Hmm, Kita kena guna apa? Punca kuasa. Tak boleh. Nak bawa turun kuasa itu, kita kena guna satu sahaja cara, iaitu logaritma. No. Logaritma. Logaritma nampak susah, tapi senang. Kita lagi suka kuasa yang bawa turun menggunakan logaritma. Okay, macam mana nak bawa turun? Okay, kita tengok. Kita salin soalan B. Kita ada Y sama dengan AE kuasa negatif BX. Okay. Tujuan kita adalah untuk bawa turun X ni. Bila kita bawa turun X, kita mesti bawa turun B sekali kan? Betul tak? Okay. Tak apa. Sekarang ni, satu je cara adalah nak bawa turun ni ada satu cara, iaitu kena pakai log. Okay, kena pakai log. Tapi, ada nampak log tak dekat sini? Tak ada kan? So, kita wujudkan log. Kita wujudkan log dekat kiri dengan kanan. Kita kalau nak wujudkan log, kita kena wujudkan kiri dengan kanan biar balance. Okay, biar stabil. So, dekat sini kita wujudkan log. Log biasa kita guna 10 tau. Log Y. Y tu kekal. Kita letak lagi log yang sama. Ini kita letak AE kuasa negatif BX. Sebab kita nak bawa turun kuasa, kita kena pakai log. Okay. Ni dah cantik. Ini dah cantik. Paksi Y dah cantik. Sebab paksi Y tu dia ada satu huruf sahaja. Dah cantik dah. Tapi sekarang ni, paksi S dia tak cantik lagi. Jadi, yang ini kena pakai formula. Okay, formula apa? Log, kalau dia punya huruf dia rapat. Formula apa? Kalau rapat Hmm. maksudnya apa? Ya. Darab. Darab maksudnya log dia akan jadi apa? Kalau kita buka Hmm. formula. Senarai rumus. Okey, ni tak hafal rumus tak apa. Boleh tengok kat sini. Formula nombor 5. Ni. Ni log. Anggap sahaja log ni adalah asas 10. Okey. Katakan MN tu adalah yang rapat tadi. Ni. Yang ni MN. Ini MN. Okey. Maksudnya apa kat sini? Dia pecahkan dia Oh, jadi apa? tambah. Ya. Pastikan kalau nampak dia rapat, kita pisahkan macam ni. Nampak tak? Kita pisahkan dia tegak macam ni. Ni. Kita pisahkan dia tegak macam ni, dia jadi tambah. Okey? So, maksudnya, kita akan kembangkan dia, dia jadi macam ni. Ni kekal Log 10 kekal. Log 10Y kekal. Okey. Yang ini kita akan jadikan dia log 10. Letak dia macam ni. Pisahkan dia, dia jadi A tambah. Tambah. Ulang lagi sekali. Log 10. Apa pula seterusnya? Di. E kuasa negatif BX. Maksudnya, kuasa ni E punya. Kuasa tu E punya. Bukan A punya. Boleh faham Ni kita panggil dia hukum log. Hukum log ni, kalau dia rapat, kita pisahkan dia tegak. Kita pisahkan dia tegak, maksudnya dia jadi tambah. Kalau dia punya macam ni, log 10 A per E, kita pisahkan dia melintang. Kita pisahkan dia melintang, maksudnya dia tolak. Nah. Nampak tak bentuk dia? Kita pisahkan dia melintang, so dia tolak. Okay, ini kita buat pemisah je macam tu. Pemisah dia macam ni, pemisah dia macam ni. So kita dah macam, oh dah boleh tahu dah. Kalau dia per, dia jadi tolak. Kalau dia rapat, dia jadi tambah. Macam tu. Itu contoh. Tak hafal boleh tengok formula nombor 5 dan juga formula nombor 6. Ni beza dia. Nanti kalau tak sempat print rumus lah Oke. Sebab rumus tu ada dalam Google Drive.
Okey. Sekarang kita dah boleh bawa turun. Dah boleh bawa turun. Jangan risau. Dah boleh dah. Ni macam ibarat kita pakai lock. Okey. Ni je kita fokus kat sini je. Yang ini jangan gerak. Yang ini dah kekal. Yang ini dah cantik. Lock 10Y cantik dah. Sama dengan lock 10A dah cantik. Ni salin. Tak ada apa-apa pun. Ni tak ada apa-apa. Cuma ini je masalah. Ini je masalah. Kita nak bawa turun. Okey. Konsep dia adalah kita pakai juga formula. Ni. Formula nombor 7. Nampak kan? Nampak kan? Nampak? Okay, ni log M. M tu ibarat seperti E lah. Yang huruf E itu M. Yang terbang itu N. Ini kita panggil kuasa ataupun indeks. Yang kuasa itu yang ni. BX ni. BX ni adalah N. So, nampak tak apa jadi? Dia bawa turun di depan. Dia bawa turun di depan. Dia jadi N. N besar. Daripada kecil tu, dia bawa turun dia jadi besar. Okay, ni maksudnya kita bawa turun dia ke depan. So, dia jadi Hmm. tolak BX. Betul tak? Tolak Tengok. BX Oh, belum. log 10i. Macam tu. Okey. Ni kita pakai sementara je tau. Okey, lepas tu kita susun. Susun. Susun ikut YMX tambah C. Okey, kita tulis kat sebelah kanan ni. Y besar sama dengan MX tambah C. Dia tak cantik lagi tu. Y dia dah cantik. Y dia kita ada log 10Y. So, biarkan. Log 10Y salin. Tak ada apa-apa. Sekarang ni kita nak M. Siapa yang duduk sebelah M? Hmm. Okey. Siapa X? Hmm. Belum. Belum. Ni kan? X kan? Siapa M? M. Dia mesti rapat. Dia mesti rapat. Siapa yang duduk sebelah X? B. Negatif B. Negatif. Nampak? Ini X. Ini MX. Nampak? Ni MX. Kan? Hmm. Itulah MX. Ni faham tak? Faham tak? X ni. Ini je yang kita nak. X tu. Itulah. Itulah X. Itulah X. X ni adalah X. Dia tak boleh bawa huruf. Jangan sesekali bawa huruf lain. Faham tak? Faham tak maksudnya? Ni X. Kita jangan ambil BX. Salah. Sebab Pak C tak boleh ada huruf langsung selain daripada huruf dia tersendiri. Dia mesti ada huruf dia sendiri je. So kat sini kalau ada huruf lain, kita terpaksa pisahkan. Macam mana nak pisahkan? Susun dulu cantik-cantik. First kita tulis log 10Y sama dengan negatif kan? Negatif BX log 10i. Tak apa ni jangan risau. Log 10i. Baru tu yang hujung sekali tu letaklah log 10a. Ada tak huruf X dengan Y kat sini? Tak ada kan? Ada. Maksudnya itu adalah C. Itu adalah pintasan Y. Tambah log 10A. Okey. Cuma sekarang ni nampak macam pelik sikit. Kenapa pelik? Sebab sepatutnya X tu duduk ujung-ujung kan. Hmm. Pindah je lah ujung. Pindah je ujung. Tak ada masalah. So nanti awak dapat macam ni. Log 10Y sama dengan negatif B. Pindah je X tu ke tengah. Log 10i. Dalam kurungan X. Dah, settle. Tu je. Tukar tempat je. Oh, Sebab X tu kena duduk tengah-tengah. Settle masalah. Boleh? iya boleh. Dia maksudnya dekat sini kita belajar cara susun dan cara pindah. Cumanya kita belajar sikit advance lah. Kita belajar log. Okay. Dalam log ni senang je sebab dia ada formula. Formula dia kita pakai 5, 6, 7 sahaja. Tak lebih. Kita pakai 3 ni sahaja. Dalam tajuk hukum linear, kita pakai 3 formula ni sahaja untuk log. Bila nak pakai log? Bila nak pakai log? Bila ada kuasa. Okay. Bila ada kuasa baru pakai log. Okay. Kalau tak ada kuasa jangan pakai log. Boleh? Oke. Tu je. Kalau ada kuasa macam tadi tu, dia ni kan. Contohnya kita dapat Y sama dengan X kuasa 2. Ni tak payah. Sebab X dia dah ada dah. Jangan risau. Contoh X kuasa 2 tambah 5. Jangan risau.
Itu dah cantik dah. Tapi kalau tiba-tiba dia tulis Y sama dengan 2 kuasa X tambah 5, yang ini kena pakai log. Sebab dia kuasa tu, X tu kita kena bawa turun. Boleh faham? Okey. Dia kalau nombor yang terbang tak apa. Jangan huruf yang terbang. Kalau huruf yang terbang, itu susah. Okay, sekarang ni last last sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Kita ada E. Apa maksud E? X. E maksudnya logaritma jati. Logaritma jati kita tulis sebagai ln. Ni basic Log 10, sorry, log 10 adalah logaritma kan? Ni kan? Okey. Logaritma. Kalau ln, ln kita panggil logaritma jati. Logaritma jati. Logaritma jati kita ada ln E sama dengan 1. Kalau, sorry, saya tulis kat sini. Kalau logaritma jati, kalau kita jumpa ln dan E, kita dapat jadi 1. Kalau logaritma 10, logaritma ni kita jumpa logaritma yang sama, 10 10, jawapan dia 1. Okay, apa maksud ni? Ambil kalkulator. Nampak tak dekat button atas cos dengan tan? Ha? Ada log dengan ln. Ni bukan in, ini ln. Log natural. Log natural adalah natural. Log natural. Natural. Log natural ni maksudnya logaritma jati. Okey. Sebab tu nama dia ln. Ln tu kita sebut sebagai ln. Ln. Okey, logaritma jati. Logaritma natural. Apabila apabila kita tengok kalkulator ni, kita ada logaritma dan juga ln. Okey. Kalau dalam exam, kita kebiasaannya pakai log. Kebiasaannya. Tapi kalau ada E itu adalah logaritma jati. E adalah logaritma jati. Ni dekat ln ni ada E tak dekat atas dia? Ada kan? Mm. Itu E. E ini kita panggil dia logaritma jati. Kalau ln jumpa dengan E, apa jadi? Ln jumpa dengan E. Dia akan jadi 1. Ln E sama dengan 1. Ni formula dia. Ln E sama dengan 1. Kalau log asas 10 jumpa 10. Nombor sama. Jawapan dia berapa? Juga. 1 juga. Okey, kalau log asas 2 kepada 2. Log asas 2 kepada 2 dapat berapa? Log asas 2 kepada 2. Cuba tekan. Satu juga. 1. Maksudnya, log nombor yang sama kepada nombor yang sama, jawapan dia 1. Bukan kosong. Jawapan dia 1. Tapi ln ni dia special. Ln jumpa E, dia bergaduh. Bila dia bergaduh, dia mati. Bila mati, jadi 1. Itu maksud dia. Jadi kat sini, siapa musuh E? Musuh E bukan log kan? Tapi ln. Betul tak? Oh, So, tukar je lah ln. Tukar ln. Sini ln Y. Semua tukar ln. Ni jadi negatif B ln E dalam kurungan X tambah ln A. Macam tu. Maksudnya segala log yang kita pakai tadi boleh tukar kepada ln. Okay, so ln dengan E musuh, kita akan potong. Sebab dia bergaduh kan? So jawapan akhir dia akan jadi ln Y. Banyak betul korang belajar ini. Banyak betul belajar ini. Negatif B X tambah ln A. Tengok, kita belajar dua topik dalam satu. Kita belajar tiga topik dalam satu. Kita belajar garis lurus, kita belajar hukum logaritma, kita belajar juga hukum linear. Nampak? Kita belajar tiga dalam satu. Tu yang berat sikit tu. Okay, so susun. Susun pula. So tentukan. Y dia apa? Y dia adalah dan Y. ln Y. M dia adalah negatif B. X besar dia adalah X kecil. Dengan Yang dalam kurungan tu awak tulis
X je lah Amal tulis X je. Dan C adalah log A. log A. Yang ni 2 markah. Okay. Tak apa, ni baru basic. Ni baru basic. Ni just uh, ni sebenarnya tak payah tengok buku teks pun tak apa. Ini senang cerita, ini kena wajib hafal lah. Okay, wajib hafal. Oh, banyak betul belajar. Sekejap sikit, mintai. Ni dia pakai lon. Boleh je pakai lon daripada awal, tak ada masalah pun. Formula sama je kan? Formula sama je. Lon pisahkan jadi tambah. Kan? Sama je, tak ada beza pun. Nak pakai lock boleh, tapi pakai sementara je. Lepas tu dah nampak ada E, tukarlah jadi lon. Tak salah pun. Markah still ada. Jangan risau. Dia susah sebab apa tahu soalan ni? Soalan ni dia susah sebab dia tak ada petunjuk. Dia tak ada clue. Okey, tak ada clue langsung. Kita tak tahu siapa paksi Y, kita tak tahu siapa X. Kita kena teka. Soalan ni memang susah. Tapi, kenapa saya cakap tajuk ni tajuk paling senang? Sebab, bila kita jawab soalan, soalan tu akan bagi petunjuk sentiasa. Soalan tu akan sentiasa bagi petunjuk. Contoh macam soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni, dia senang sikit daripada soalan satu tadi. Kenapa? Sebab soalan satu tu dia tak bagi petunjuk. Soalan 2 ni dia bagi petunjuk. Betul. So, petunjuk dia dekat graf. Dekat paksi tu sendiri. Okey? Ini adalah garis lurus. Kan? Betul tak? Mm-mm. Dan paksi X dia adalah X. Paksi Y dia adalah log 2 Y. So kita dah tahu dah siapa paksi Y dia. Betul tak? Y dia adalah log 2 Y kan? X dia adalah X. Betul tak? Mm-mm. Itu dah senang. Betul tak? Itu yang kita boleh nampak. Sebab dengan mata kita, kita nampak ini adalah Y dan ini adalah X. Senang. Berbanding dengan soalan satu tadi, dia tak ada petunjuk. Memang kita kena buat algebra sepenuhnya. Sebab tu soalan satu tu susah. Tapi kalau susah macam ni pun, ini adalah basic dia. Okey, yang mana kita kena tahu yang mana dalam tajuk ni dia ada algebra biasa dan juga dia ada logaritma. So yang itu biasalah soalan yang akan keluar. Okey. Tapi jangan risau dalam exam dia sentiasa bagi petunjuk. Sentiasa, jangan risau. Okey. Macam ni. Soalan tu dia akan bagi macam ni je. So dia akan bagi sentiasa dalam petunjuk. Okey. Soalan ni dia minta ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey. Tak apa jangan risau. Kita belajar apa tadi? Kita belajar Y sama dengan MX tambah C. Okey. Dah ada Y kan? Mm-mm. Dah ada X kan? Mm-mm. Apa yang tak ada kat sini? M dengan C. Ya, Ah, dengan cari macam biasa. Cari macam biasa. Okey, kita buat ni. Ni koordinat dia berapa? tiga tiga Ni koordinat berapa? Baca dia. X dia berapa? tiga X dia kosong. tiga Ni kosong. oh X dia kosong, Y dia 6. Ni berapa? Koordinat dia. tiga 3 dengan kosong kosong. Okey. Cari kecerunan. Okey, kecerunan adalah sabar, tulis koordinat dulu. 06 06. Buat macam biasa, macam matematik. Kemudian koordinat lagi satu kita ada 3 dan kosong. Okey, masukkan dalam kecerunan M. M dia adalah 0630. Okey, tolak, tolak. Negatif 6 tiga per 3. Kecilkan. dua Negatif. dua Negatif 2. Okey, M dah cantik. Dah dapat. C pula. Apa pintasan Y dalam gambar ni? sama Pintasan Y kat mana? enam 6. So, pintasan Y dia C sama dengan 6. C sama dengan positif Positif 6. So tambah 6. Okay, susun balik lah dalam ni. Susun balik. Gunakan maklumat yang kita dapat. Kita ada log 2Y. Log 2Y
sama dengan, ni paksi Y log 2Y ni adalah paksi Y, sama dengan M dia berapa? -2. Negatif 2. Paksi S dia berapa? X. C dia berapa? 6. Tambah 6. Allah. Berapa markah 3. Okey. Ni satu markah. Okey. Ni satu markah. Satu markah lagi kat mana? Lagi nak Tak. Dia nak ungkapkan. buat. So, dia nak Y sahaja sebagai perkara rumus. So, yang ni tak nak. Baca soalan betul. Dia nak ungkapkan Y. So, Y kena solo. Y kena duduk seorang-seorang. So, apa nak buat? Log 2 ni? Pindah. Tak? Pindah kan? Okay. Salin dulu yang ni. Salin dulu. Banyak. Ya dah. Yang soalan tadi dah salin Dah. Okey. Dia nak ungkapkan Y. Maksudnya dia nak Y sahaja. So dekat sini kita kena pindahkan log 2. Okey, cara nak pindah dia adalah kita kena buat analogi. Analogi dia maksudnya macam ni tadi kita ada kuasa kan? Macam contohnya ada A kuasa X kan? Contohlah kita nak bawa turun X tu kita kena apa? Kena wujudkan log, betul tak? Kita kena ada log baru dia boleh bawa turun. Okey, sekarang ni kalau dah ada log kita nak hilangkan lock tu. Dia kena bawa naik balik lah. Dia kena terbalik. Dia kena bawa naik balik. So, cara dia ingat analogi ni. Lock ni, dia adalah parent. Dia adalah parent ataupun penjaga. Okey, penjaga. Ataupun master dia. Okey, lepas tu kalau dah mati, okey, contohnya dah tak ada, okey, dia akan pergi ke berhijrah. Dia akan berhijrah. Dia akan berhijrah ke sebelah. Dia akan berhijrah ke sebelah. Okey. So, Y akan tengok dua itu berhijrah. So, dua itu berhijrah, dia menjadi membesar. Dua itu jadi besar. Dua yang berhijrah itu akan jadi besar. Dan membesar. So, apa jadi dekat 2X dengan tambah 6 ni, dia akan ambil alih. Dia akan ambil alih kuasa. So, dia ambil alih kuasa, maksudnya, dia akan jadi negatif 2X tambah 6 itu, dia jadi kuasa. Okey, dia jadi indeks. Macam tu je. Dah siap. Itu jawapan dia. Okey. So, analogi dia adalah dia berasal daripada rumah biasa, lepas tu penjaga dia dah tak ada, so dia pergi berhijrah dan lepas dia dah berhijrah dia dapat kuasa, so dia jadi besar dan dia ada kuasa. Okey, tu maksud dia. Sama juga kalau kita buat yang biasa, kalau contohnya kita ada log 10 X sama dengan 5. Jadi samalah, kita nak cari X, so pindah log 10 tu pindah berhijrah, so dia jadi X adalah 10 besar, 5 jadi kuasa. Macam tu. So dia jadi X adalah 10 kuasa 5. Ataupun kita dapat jawapan dia 10 darab 10 darab 10 darab 10 darab 10. So 10 kuasa 5 dapat berapa 10 kuasa 5. Dapat 100,000. Macam itulah konsep dia. Okay, itu contoh. Tapi kalau itu nak hilangkan lock lah. Lock tu anggap sebagai penjaga sahaja. Sama macam konsep belon. Kalau konsep belon macam ni katakan kita ada lock 10, kita ada X kuasa 5. Terbalik. Kita ada 5 kuasa X. Contoh. So anggap je ini adalah parent. Parent yang datang ada jumpa orang. Orang ni dia berniaga belon. So ni belon. Belon dia nama dia X. So bila lock ni dia nak belikan untuk anak dia. Anak dia nombor 10. So dia pun belikan untuk anak dia. So dia pergi beli. So belon tu dia pegang. So sebab tu dia pegang belon tu. Okay. Dot 10. Belon kan terbang. So bila dia pegang. Dia jadi dekat tangan dia lah. Macam tu. Okay. Macam tu. So konsep yang sama lah.
Anggap je log itu adalah parent ataupun penjaga. Okay, settle. Okay, next. Soalan nombor 3. Boleh Boleh. Jom, kita teruskan lagi. Sikit je lagi, lepas tu soalan 4, lepas tu habis. Habis untuk hari ni dah. Okay. Kita tengok gambar ni. Okay, dia bagi dua gambar. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan AX tambah B punca kuasa X dengan keadaan A dan B ialah pemalar. Rajah 3A dan rajah 3B menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot hubungan daripada persamaan itu. Okey. So ini persamaan asal. Persamaan asal ini. Y sama dengan AX tambah B punca kuasa X. So yang tu salin balik dekat ruang jawapan. Salin balik dekat ruang jawapan. Y sama dengan AX tambah B punca kuasa X. Okey, salin balik. Terus. Sekarang ni kita tengok. Kita tengok dekat sini. Kita tengok gambar yang pertama dulu. Kita tengok gambar yang pertama dulu. Ah, Gambar yang pertama ni dia ada paksi Y besar dan juga paksi X. Okey. Paksi Y besar ni maksudnya dia tak tahu apa nama paksi Y itu. Okey. Manakala untuk yang gambar kedua ni dia ada paksi X besar. Maksudnya dia tak tahu apa paksi X itu. Tapi kalau macam ini dia bagi kita jawapan. Ni clue. Ini clue Clue ataupun petunjuk. Clue dia dia bagi kita punca kuasa X. Maksudnya paksi X kita mestilah paksi X kita mestilah punca kuasa X sahaja. Tak boleh ada huruf lain. Okey? Muktamad. So dekat sini, kita dah nampak dah. Cantik dah. Ni. Nampak? Cantik kan? Nampak. Okey. So dekat sini, apa yang kita perlu buat adalah, kita kena tengok, ada lagi satu masalah. Ni. X. Dia tak boleh ada lain. Okey? Dia tak boleh ada huruf lain. So macam mana kita nak hilangkan dia? Kita mesti bahagi dengan X kan? Nanti dia boleh potong lah kan? Betul tak? Faham. Tapi bila dia buat per X kat sini, yang lain kena per X juga. Macam tu. Macam virus. Kalau kita buat kat satu belah, yang lain tempias. Yang lain tempias. Ataupun kalau kita check macam ni, nanti yang ni jadi lain, betul tak? Tak sama kan? Mm-mm. So, jangan buat macam tu. Sebab nanti yang ini jawapan dia tak sama macam Pak si X. Tak sama. Memang tak sama. So, macam mana kita nak hilangkan X tu? Pindahkan. Okey, betul. Pandai. Pindahkan ke belakang. Pindahkan ke belakang. So, dia jadi apa? Tapi nanti kalau pindah, nanti dia jadi macam ni. Kalau pindah, nanti dia jadi Y tolak AX kan? Sama dengan P punca kuasa X kan? Mm-mm. Tapi kan ada huruf A kat sini. Macam mana tu? Ah. So, tak boleh lah kan? Okay. So, sekarang apa yang kita perlu buat adalah, okay, kita try. Kita try je banyak kali. Kita try je banyak kali. Okay. Sebab dia kena fikir. Apa cara yang lebih efisien? Ni X kuasa 1. Yang ni X kuasa 1/2 lah. Sekejap 1 tolak 1/2. Apa ni? 1/2. Okey. Dapat. So, okey, kita cuba Tadi kita buat pindah tak boleh kan? Tak boleh Mm-mm. kan? Okey. Kita buat per X pun tak boleh kan? Okey, sebab kalau kita buat per X, nanti ni jadi lain. Betul tak? Mm-mm. Okey. Cuba last. Last. Cuba kita buat uh, per dengan punca kuasa X. Per dengan punca kuasa X. Cuba je dulu. Cuba dulu Cuba dulu punca kuasa X. Ni kita cuba sampai boleh.
Okay, cuba sampai boleh. Yang ni boleh potong. Okay. Yang ini apa nilai dia? Hmm. Ha, ni X kuasa satu kan? Hmm. Kalau punca kuasa X bermaksud X kuasa berapa? Satu. 1/2. Ha, sebab apa? Sebab X ni kuasa satu. Punca kuasa dua. Betul tak? Oh. Ha, so dia kuasa satu, punca kuasa dua. Kalau X kuasa 1/3 maksudnya X dia kuasa satu tapi punca kuasa tiga. Kan? Hmm. Ha, so kat sini kena ingat. Ini kena hafal. Ni form 3. Form 3 index. Oh. So kalau index maksudnya yang ni awak dapat Y per punca kuasa X sama dengan AX kuasa satu per dengan X kuasa satu per 2 tambah B. Okay. Kalau bahagi maksudnya tolak kan? Kita belajar log tadi. Kalau bahagi maksudnya tolak. Maksudnya kuasa satu tolak dengan 1/2. Dapat berapa? Satu tolak dengan 1/2. Dua. Dapat 1/2. Maksudnya X itu kita akan dapat X kuasa 1/2. So nanti awak dapat macam ni. Y per punca kuasa X sama dengan A. X itu dapat kuasa 1/2. Hasil tolak tadi tu. Hasil tolak tadi dapat X kuasa 1/2. Tambah B. Okay. Yang ni tukar balik jadi punca kuasa. Tukar je balik jadi punca kuasa. So Y per punca kuasa X sama dengan A punca kuasa X tambah B. Okay. Dah salin? Belum. Ni banyak term lah nak kena ingat. So, X kuasa satu tolak dengan X kuasa 1/2. Jadi, satu tolak 1/2. Dapat jawapan dia 1/2 balik. Tukar balik kuasa indeks tu kepada dalam bentuk punca kuasa. Okay, so dia jadi punca kuasa 2 lah. A punca kuasa 2 X tambah B. Maksudnya, kita dah dapat Y sama dengan MX tambah C. Oh. Tapi tu je. Tu je untuk gambar yang pertama. Okay, dah. Jap. Dalam sebutan B. Dalam sebutan B. Dalam sebutan B. Okay. Daripada gambar ni, kita dah dapat paksi Y dia kan? Apa nama paksi Y dia tadi? Y per punca kuasa X kan? Hmm. So, tukar nama dia. Kita dapat Y per punca kuasa X. So, itu nama paksi Y dia. Okay. Okay. Apa pintasan Y dia? Negatif Awal ini 8K. 8. Negatif 8K. So, nilai C dia adalah negatif 8K daripada graf. 8K. Kita juga ada C kan, iaitu B kan. Hmm. So, B sama dengan C lah. So, B adalah negatif 8K juga. Sama je.
Sebab ni adalah dia punya B. Hmm. Okay, lepas tu apa kaitan dengan gambar kedua Mari kita tengok sikit. Hmm. Okey, kita buat rajah yang kedua pula. Apa pelik sangat markah dia? Okay, kita buat rajah yang kedua pula. Kita buat lagi sekali untuk rajah yang seterusnya. Okey. Paksi Y dah ada, paksi X belum. Okey, tambah 4. Okey, tak apa. Yang ni kita ulang balik. Kita ada Y sama dengan AX tambah B punca kuasa X. Kemudian, macam mana nak jadikan Y per X? Ni clue dia. Ni clue dia. Daripada Y saja. Maksudnya kita kena wujudkan per X, betul tak? Kita per X je lah, betul tak? Ha. Supaya sama. Ni kita ada Y per X. Tapi daripada asal soalan, kita ada Y sahaja. So, kita adakan je lah. Per X je lah. Supaya dapat sama seperti dalam clue. Okay, sama macam clue. Jadi bila dia per X dekat situ, yang lain kena follow. Per X, per X. Automatic. Ini clue yang paling senang. Clue yang paling senang. So nanti Y dia dah cantik lah. Y dia dah cantik sama macam soalan. Sama dengan AX per X kita potong jadi A. Okey, tambah. Yang ni macam mana? Ni buat macam pengiraan tadi. Ni X kuasa 1/2 kan? X kuasa 1/2 per dengan X. Maksudnya kita tolak lah. 1/2 tolak 1. 1/2 tolak 1. Dapat negatif Jadi, 1/2. So maksudnya kita akan dapat B X kuasa negatif 1/2. Kan sama je. 1/2 kan punca kuasa kan? mm-mm. Tapi dia ada negatif. Apa maksud negatif? Lagi. Ya betul, pandai. Dia jadi dekat bawah. So nanti letak je dekat bawah. Jawapan tu letak kat bawah. Y sama dengan A tambah B letak kat bawah. Ataupun mungkin buat B dalam kurungan dekat bawah punca kuasa X. Sebab dia punca kuasa X. So nak letak apa kat sini? Hmm. Yang ni tak, letak nombor 1 sebab dia keluarkan B kan? Dia keluarkan B. So dia dapat macam tu lah paksi X dia. So paksi X dia adalah susun balik. Susun balik. Y per X sama dengan B dalam kurungan ni M dia. M dalam kurungan 1 per punca kuasa X Tolak. tambah A kan? Tambah. Sebab ni positif A tambah A. So paksi X dia adalah 1 per punca kuasa X. So ni tukar. Paksi X dia adalah 1 per punca kuasa X. Okay, dah siap paksi dia. So, apa yang dia nak sebenarnya? Sekejap, saya confused. Apa yang dia nak sebenarnya? Hmm. Apa yang dia nak Pintasan Y dia adalah K tambah 4. Kan? Mm-mm. Pintasan Y dia apa? Y per X. So, C dia adalah
Okey, ni A ni A, sorry. Ni A dia adalah C kan? C adalah, mula daripada graf C dia adalah K tambah 4. C dia adalah K tambah 4. Ini daripada graf. Okey, daripada persamaan, bintasa Y dia adalah, nilai dia adalah A kan? Mm-mm. So, C juga adalah A. So, soalan dia minta ungkapkan A dalam sebutan B. Kita ada C sama dengan negatif 8. K, C adalah negatif 8K. B adalah sama dengan negatif 8K. Uh, ungkapkan A dalam sebutan B. C, okey. Saya dah nampak. Ni, ungkapkan B. Okey. Ni boleh tak kita jadikan K sebagai perkara rumus? Sebab dia nak sebutan B kan? Mm-mm. Kalau dia nak sebutan B, B tak boleh jadi perkara rumus. So, B tak boleh duduk seorang-seorang. K kena duduk seorang-seorang. So, jadikan K duduk seorang-seorang. So, dekat bawah ni, K sama dengan negatif 8 pindah jadi apa? Bahagi kan? Mm-mm. So, B per negatif lah Empat. 8. So, masukkan sahaja C sama dengan A. So, A adalah K tambah 4. Maka K itu masuk ganti je lah. A adalah apa? B per negatif 8 tambah 4. Mm. Dah tu je lah. Kita tengok jawapan. Sama tak? Ya, sama. Betul. Tu jawapan dia. So, ni secara tidak langsung persamaan serentak. Dia masuk, 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 masuk. C, A masuk ke dalam C. Silap. A adalah C. Maksudnya A itu adalah K tambah 4. Ni saya bandingkan lah. A adalah C iaitu K tambah 4. Lepas tu, saya nak sebutan B. Maksudnya B tak boleh jadi perkara rumus. Maka K mestilah jadi perkara rumus untuk kita hapuskan K. Dia sebenarnya senang cerita kan. Sebenarnya ni topik dia adalah persamaan serentak sebenarnya. Okay. Sebab kita nak hapuskan K. Nak hapuskan K, kita jadikan K sebagai perkara rumus. Siapa yang jadi perkara rumus, dia yang akan mati. Okay. So, K akan mati. Jadi kat sini, K sama dengan B per 8 dan kita letakkan K dalam persamaan A. So, dapatlah jawapan. Soalan ni agak susah. Bagi saya, soalan ni agak susah. Tapi biasa dalam exam, soalan dia senang-senang je. Jangan risau. Ni soalan high level juga ni. Okay. Salin Kita. Siapa yang check? Kita. Okay. Kita tengok dekat sini. Okay. Kita tengok kat sini. Soalan nombor 4A. Soalan 4B tu memang tak sempat lah. Soalan 4A Okay, soalan 4A last. Kita tengok. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan X kuasa 2 Y sama dengan negatif 5X kuasa 2 tambah 10X. Okey, ada ruang jawapan tak dekat sini? Macam tak ada je. Oh, ada. Bawah tu. Okey, dekat ruang jawapan tu, okey, tuliskan persamaan dia, salin balik persamaan dia. Kita ada X kuasa 2
Y sama dengan negatif 5X kuasa 2 tambah 10X. Okey. Lepas tu apa eh? Saya rasa clue ni paling senang. Okey, clue ni paling senang. So, apa clue dalam soalan ni? Apa paksi dia? 3xy X, Y dan x. X. Okey, apa persamaan yang kita dapat? Kita dapat X kuasa 2 Y. Paling senang kalau clue paling senang adalah clue dekat bahagian Y. Okey. Apa yang dia beza kat situ? Apa beza dekat sini? Yang ni X, Y. Yang ni X kuasa X kuasa 2 2Y. y. So, kita kena buang X kuasa 2 tu kan? Yang kuasa 2 tu kita kena buang kan? Betul tak? Kita kena Hmm. buang kuasa 2 tu. Supaya nanti dia jadi X sahaja. So, macam mana nak jadikan dia X sahaja? Macam mana nak buang dia? Hmm. Pindah ke Pindahkan berapa banyak? x. Pindahkan satu je. Betul tak? Hmm. So, ini sebenarnya dia boleh je buat macam ni. Dia per dengan X, dia potong-potong. Kita guna konsep potong-potong. Pindah pun boleh, bahagi pun boleh. Tapi dia bahagi dengan satu je lah X. Supaya nanti dia boleh potong dengan satu X sahaja. So nanti baki dia akan jadi XY, betul tak? Hmm. So kita potong satu. Tapi bila kita bahagi dengan satu, yang lain juga kena bahagi dengan satu X. Ni clue paling senang. Okay. So baki dia adalah kuasa 2 dengan satu potong jadi berapa? XY. Kan? Hmm. So tulis XY sama dengan yang lain potong. Cuba yang lain potong. Dapat berapa? Nanti kedua kuasa 2. X kuasa 2 ni potong jadi apa? Hmm. Negatif 5 apa? Kuasa 2. X kuasa 2 potong dengan X. Dapat berapa? Hmm. Yang ni X kuasa 2. X kuasa 2 ni maksudnya apa? Maksudnya ada 2 X. Kalau potong, dia potong berapa banyak? Dia potong satu je. Oh. Ha. Sama macam tadi. X kuasa 2Y ni sama je. Dia ada 2 X. So dia jadi 2 X. 2 XY. Macam ni. SXY. Dia jadi SXY. Dia potong satu X je. Jadi maka baki dia adalah XY. Okey. Sama juga dengan 5 kuasa 2 5X kuasa 2 tu, X dia ada 2. So kita potong satu, dia jadi berapa? Negatif 5X. X. Okey. Yang lain tambah 10. Okey, ni jadi berapa ni? Oh, 10. 10 je kan? Oh. Tak ada X. So dia macam tu sahaja. Okey, sekarang dah sama tak paksi dia? Dah sama belum paksi dia? Dah, ni Y, ni sama dengan ni M, ni X, ni C. Boleh? Pada. Okay, so kecerunan dia adalah negatif 5. Pintasan Y dia adalah 10. Ni clue paling senang. Okay. Oh. Okay, cari nilai Q. Q berada dekat mana? Pintasan X. X. Bila pintasan X, siapa yang mati? X apa ini? Kalau pintasan X, siapa mati? One. Y yang mati. Pintasan X, maksudnya, kan kita belajar paksi Y yang, bila pintasan X, Y akan sama dengan kosong kan? Kan betul tak? Tapi yang ini paksi dia paksi apa? Paksi X, Y. So, paksi XY akan sama dengan kosong. Paksi Y lah ni. Paksi Y dia, nama dia adalah paksi Y besar. Paksi Y besar sama dengan kosong. So, siapa Y besar kita? XY. Okay. So, paksi Y besar kita adalah XY iaitu kosong. Okay. So, gantikan kosong. Kosong sama dengan negatif 5X. X dia kekal sama sebab X dia hanyalah X sahaja. Tambah 10. So, kat sini kita dapat 5X sama dengan 10. X sama dengan berapa? Hmm. 10. Hmm. 2. Ini pindah jadi tambah.
Dipindah jadi bahagi menjadi 2. So, X sama dengan 2. So, paksi pintasan S adalah Q. So, Q adalah 2. Dah siap. Okey. Tengok sikit jawapan. Ya, betul. Q adalah 2. Okey. Ni. Pintasan X. Maksudnya, paksi Y dia kosong. Iaitu paksi Y dia adalah XY lah. Kita sebenarnya keliru sebab kita tak biasa soalan hukum linear ni. Sebab kita keliru dengan huruf sahaja. Tapi kena faham, paksi dia dah ada nama baru. So paksi Y nama baru dia adalah XY. Dan paksi X dia tidak berubah. Paksi X dia kekal. Iaitu Q lah. Sorry, iaitu X lah. Sebab tu nilai X dia adalah nilai Q. Okay. So sebenarnya sama je. Kalau kita lukis garis lurus pun, kita dapat gambar yang sama. So bila kita lukis balik je lah dalam graf. Ni lukis balik dalam graf, kita akan dapat benda yang sama. So soalan B tu sama je, dia ulang balik je nampak ni soalan B. Dia suruh lukis balik je. Okay. Ni kalau nak lukis balik, tak apalah kita alang-alang tu kita lukis balik je lah eh. Pakai je lah macam biasa. Lukis je macam biasa, L shape. Kita ada sini kosong, sini 1, pakai 2 cm eh. 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini X. Lepas tu Y dia ada 10, 12. Ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Sebab pintasan Y dia 10. Pintasan Y dia adalah C eh. Nilai C dia 10. So kita buat sampai 10 je. Okay, jangan lupa tulis nama paksi dia. Ini adalah paksi XY. Paksi XY. Okay, so pintasan X dia adalah 2. Pintasan Y dia adalah 10. Gariskan 10 dengan 2. Tarik je sampai habis. Dah, settle. Hmm. Tak dapat pula. Sini. Garis biar bocor eh. Biar bocor habis sikit. Betul. Dah siap. Oh, Oh, maka. So graf ini lukis balik. 2 markah. Okey, 1 markah. Masukkan ini 1 markah. Sebenarnya kalau kita perasan, soalan ni lagi senang sikit kan daripada soalan tadi kan. Sebab itulah yang akan keluar dalam exam. Soalan macam ni lah. Soalan yang senang macam ni yang akan keluar dalam exam. Yang tadi tu je cuma basic je. Sebab tu basic tadi tu susah. Sebab biasanya basic-basic tadi tu kita kena faham pindah-pindah je sebenarnya. Tapi once kalau dah pandai pindah, insya-Allah senang. Okay. Yang penting kena tahu konsep indeks. Indeks tu kalau kuasa 1/2 maksudnya dia jadi punca kuasa X lah. Kalau dia jadi kuasa negatif, negatif 2 maksudnya dia jadi 1/X kuasa 2. Okay. Ini kena tahu semua ni. Okay. Lepas tu log. Kita ada log 10, 10 sama dengan 1. Ln E sama dengan 1. Ln ln berapa sama dengan kosong eh? Ln 2. Tak. Ln 1. Ya. Ln 1 sama dengan kosong. Log 2. Log 1. Okay. Log 1 pun kosong. Nampak? Ini adalah teori-teori yang kita kena hafal. Okay. Log 10, 10 sama dengan 1. Ln E sama dengan 1. Tetapi
Ln satu sama dengan kosong. Log satu pun sama dengan kosong. Nah, ini adalah hukum identiti yang kita kena hafal. Wajib hafal. Hafal. Okey, dah siap eh? Dah siap kes? Anda. Okey, nanti hari insyaAllah hari Sabtu ni kita akan belajar habiskan soalan PTRS, soalan 55, 6, 7 dan lepas tu kita akan jawab soalan ulang kaji peperiksaan akhir tahun. Okey, untuk ulang kaji soalan peperiksaan akhir tahun, dekat dalam bahan belajar itu ada apa ni? Nombor 11. Okey, nombor 11 itu adalah eh ini matematik. Saya nak matematik tambahan. Okey, dekat matematik tambahan tu nombor 11 ulang kaji pasar ulang kaji pasar ni nombor 11. Okey. Dia gabung kertas satu dan kertas dua. Memang banyak nak print. Tapi jawab soalan yang kita target sahaja. Kenapa saya cakap macam ni? Ini soalan dia Amal nanti exam dua kertas kan? Uh-uh. Maksudnya dia akan ikut format exam macam ni. Maksudnya ada bahagian A, ada bahagian B dan juga ada bahagian C. Yang mana kalau kita tengok kat sini, okay, ini kita ambil masa sikit nak tengok-tengok lah, nak belik-belik. Okay. Kertas satu memang kita random. Memang kita cakap ikut luck. Kalau dapat jawab lah. Kalau tak dapat lah. Sebab tu kalau boleh, fokuskan dekat kertas dua. Okay. Dekat kertas dua ni, kalau kita tengok kan, dia 100 markah. Okay. Tapi fokus dia dekat mana tau? Fokus dia dekat belakang-belakang. Bahagian C. Bahagian C ni 20 markah ni kena dapat perfect score. Sebab dia ada 4 soalan, pilih 2 soalan sahaja. Okey? Pilih 2 soalan. Andai kata dekat 4 soalan tu tajuk dia penyelesaian segitiga nombor indeks. Penyelesaian segitiga ni dengan nombor indeks. Tolong pilih satu je topik iaitu nombor indeks. Jawab nombor indeks sahaja. Dua-dua soalan tu, pilih dua daripada empat. Tolong pilih nombor indeks sahaja. Sebab penyelesaian segitiga ni sangat susah untuk yang betul-betul tak reti pindah-pindah, apa, bukan pindah-pindah. Yang betul-betul baru nak berjinak dengan tajuk penyelesaian segitiga. Memang saya tak galakkan. Okey? Fokuskan dekat nombor indeks sahaja. Maksudnya, fokuskan satu topik sahaja. Okey? Barulah dapat full mark, 20 markah untuk bahagian C. Okey. Lepas tu, masuk dekat bahagian B pula, kemungkinan yang ni ada 4 soalan, pilih 3. Dia ada 30 markah. Satu soalan 10 markah. Tadi pun ada 4 soalan, pilih 2. Satu soalan 10 markah. So dekat situ, yang ini ada 4 soalan, pilih 3. Okay. Wajib wajib jawab soalan hukum linear. Hukum linear ni sangat senang dalam matematik tambahan. Dalam AdMath je tau. Dalam Math tak adalah. Tapi dalam AdMath, hukum linear paling senang. So tolong jawab hukum linear sebab ni adalah soalan yang selalu keluar dekat bahagian B kertas 2. Okey. Sebab soalan ni 10 markah. Lepas tu, habis dia jawab soalan hukum linear, tolong target soalan vektor. Okey, target soalan vektor. Sebab vektor kemungkinan akan keluar juga dekat soalan ni. Okey. Sebab vektor pun senang, kedua senang. Yang ketiga, saya tak galakkan untuk geometri, tapi kalau rasa tak mampu, jawab je lah sebab mungkin pilihan dia tak banyak. Mungkin topik yang lain keluar. Sebab yang lagi dua tu random. Yang selalu keluar adalah hukum linear dan juga vektor dekat bahagian B. Lagi dua soalan tu random. Mungkin topik bab satu, mungkin topik sistem persamaan. Saya tak tahu, saya tak boleh jamin. Tapi kalau keluar geometri, itu adalah last choice. Pilihan terakhir. Geometri ambil. Itu pilihan terakhir. Okey, barulah cukup 3 soalan. Sebab geometri ni dia ada kaitan dengan persamaan garis lurus. Lepas tu ada tajuk garis lurus. Memang sama. Jadi itu adalah last choice. Okay. Dan kalau dia keluar lagi sekali hukum linear, tolong ambil lagi sekali hukum linear. Sebab hukum linear ni kalau keluar dua soalan dalam bahagian B, terus ambil hukum linear. Dah tak payah fikir jauh dah. Sebab hukum linear ni paling senang untuk dapat 10 markah penuh. Jadi tolong target paling rendah pun 40 markah dalam bahagian B dan bahagian C. Sebab bahagian A itu random. Bahagian A itu ada 50 markah. Soalan ni kita belajar sistem persamaan. Sistem persamaan tu akan keluar banyak kali.
So, tolong target sistem persamaan. Okey, sistem persamaan serentak. Okey, sistem persamaan serentak lagi, vektor lagi. Ha, nampak? Dia ada banyak. Cuma janjang tu saya tak galakkan lah. Kalau tak reti janjang jangan jawab lah. Okey. So at least bahagian A tu target 10 hingga 20 markah daripada 50. Nampak beza kan? 10 markah, 20 markah tu minimum. Disebab bahagian A ni dia random. Jadi target kertas 2 mestilah 20 markah bahagian A paling rendah ataupun paling rendah 15 markah bahagian A. Lepas tu bahagian B mesti dapat 25. Okey, mesti dapat 25. Bahagian C mesti dapat 15. Paling rendah Okey. So kat sini dapat 55 markah daripada 100. Okey, itu Hmm. untuk kertas 2. Kertas 1, kertas 1, kertas 1 bahagian B dia bagi kita tajuk fungsi, sentiasa tajuk fungsi bab 1 dengan bab 2. Jadi yang itu paling tidak pun dapat 8 je daripada 16. Separuh lah dapatkan separuh sahaja. So target kertas 1, kertas 1 ada 80 markah. So target 8 markah bahagian B. Bahagian A itu besar. Bahagian A itu ada 64 markah. Ada berapa soalan bahagian A? Ada 12 soalan bahagian A. Dalam 12 soalan bahagian A ini, tolong jawab vektor. Vektor tolong jawab. Vektor paling tidak pun dapat 5 markah. Okey, target 5. Okey. Lepas tu persamaan kuadratik tak payahlah kot. Ni, hukum linear lagi sekali. Hukum linear pun ada bahagian A. Jangan risau. Kertas 1 bahagian A ada. Hukum linear dapatkan full mark. Full mark 6 markah. Paling tidak pun 4 lah. 4 markah lah 4 markah. Kita bagi markah kesian. 4 markah bahagian A. uh, Geometri ni pun kalau boleh dapat separuh lah. Dapat 3 markah. Paling tidak pun 3. Geometri 3. Ni kertas 1 Kertas 1 mesti dapat. Lepas tu persamaan serentak ada lagi tak? Persamaan serentak. Okey ni. Persamaan serentak Selesaikan persamaan kuadratik ni persamaan serentak yang kita belajar. So 3 markah. 5 markah lah. Paling tidak pun 5 markah soalan exam. Okey dah. So je kertas 1. Kertas 1 paling tidak pun 25 daripada 80. Sikit je kan. Target 55 markah je lah. 25 markah kertas 1 tambah dengan kertas 2 55 markah. 80 markah. 80 markah daripada 180. Darab 100. Target berapa kat sini? Luluslah 44. Okey lah tu. So mana yang paling banyak markah? Target kertas 2. Kertas 2 target paling banyak. Okey. So nanti hari Sabtu print yang ni siap-siap. Print je kertas 1 dengan kertas 2. Nanti saya akan bagi tahu soalan target yang mana kena fokus. Okey? Alright. So kita tangguhkan dulu kelas dengan tasbih kafarah dan selawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu azim. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.